Darah yang tak cukup sampai ke bahagian sulit boleh menyebabkan mati pucuk. Yang ketiga, aliran darah terganggu sebab gaya hidup tak teratur. Masa isteri hamil, banyak benda dalam rumah berubah. Waktu tidur beralih, rutin harian jadi sibuk dan banyak lelaki akan mula abaikan kesihatan sendiri. Bila kurang tidur, makanan tak teratur dan kurang bersenam, aliran darah dalam badan menjadi tidak lancar. Darah yang tak cukup sampai ke bahagian sulit boleh menyebabkan mati pucuk dan menyebabkan zakar memerlukan nitrik oksida yang cukup untuk menghasilkan ereksi. Kalau pemakanan tidak dijaga dan gaya hidup semakin teruk, semakin tinggi risiko hilang power masa bersama. Dan yang terakhir, risiko kepada isteri. Bukan semua kehamilan sesuai untuk hubungan intim. Walaupun secara amnya hubungan intim semasa mengandung selamat, ada keadaan di mana boleh membahayakan isteri dan juga bayi. Kalau isteri ada placenta previa, di mana kedudukan uri itu di bawah, leher rahim lemah dan ada sejarah kelahiran pramatang, hubungan intim boleh tingkatkan risiko pendarahan dan kontraksi lebih awal. Jadi, kalau ada sejarah komplikasi sebelum ini, pastikan dapat nasihat doktor sebelum buat keputusan. Jadi, kalau anda alami PE, premature ejaculation, ataupun ED, erectile dysfunction, masa isteri mengandung, jangan panik. Mungkin disebabkan perubahan hormon, tekanan emosi, gaya hidup yang tak teratur yang mengganggu tenaga batin. Paling penting, pastikan kesihatan isteri selamat sebelum buat keputusan. Kalau ada risiko seperti placenta previa atau sejarah kelahiran pramatang, dapatkan nasihat doktor dulu. Jaga kesihatan, kawal stres dan fahami perubahan badan sendiri. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe untuk info kesihatan lelaki lagi.